Siapa lihat video ni, tolong komen amin. Jom sama-sama kita mendoakan mak, ayah, abang, kakak kita, atuk wan yang akan menunaikan haji pada tahun ini. Alhamdulillah, jamaah pertama telah pun terbang. Masya Allah, tabarakallah. Moga dengan doa yang akan diaminkan ini akan mendapat keberkatan yang sangat luar biasa. Mungkin tahun ini, tahun mereka, akan datang kita pula akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebar-sebarkan doa ini, sampaikan doa ini kepada keluarga yang tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan dan kemuliaan dua tanah haram yang mulia. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan ahli keluarga kami yang menunaikan haji pada tahun ini. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan kecukupan kepada mereka, berikan kesihatan kepada mereka. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Jaga setiap pemusafiran mereka, ya Allah. Pulangkan mereka dalam keadaan baik semula kepada kami. Ya Allah, balaskanlah segala kebaikan yang sedang mereka lakukan. Berikanlah kemudahan demi kemudahan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Jadikanlah haji ini tempat untuk mereka menjadi orang yang sangat dekat kepada Engkau. Makbulkan segala hajat mereka. Ya Allah, berikanlah kepada mereka haji yang mabrur. Ya Allah, balaskanlah semula apa sahaja yang mereka keluarkan daripada segi masa, harta dan juga tenaga dalam beribadah kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang dapat bersama-sama mengambil keberkatan dalam ibadah terbaik ini. Ya Allah, pada hari ini kami rezakan pemergian mereka dalam keadaan baik dan pulangkan mereka dalam keadaan baik. Satu hari nanti insya-Allah kurniakanlah ya Allah kepada kami peluang untuk menunaikan haji seperti mana mereka menunaikannya. Innallazi farada 'alaikal qur'ana laraddaka ila ma'ad. Kembalikan mereka semula kepada kami ya Allah dalam keadaan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan haji buat mak, ayah, abang, kakak, atuk ayah saya. Moga Allah berkati kalian. Doakan kami, insya-Allah kami menanti kepulangan anda dengan haji yang mabrur. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.